Parlimen di Iran secara sebulat suara ada cadangan untuk tutup the Strait of Hormuz. Tetapi kenapa selat ini sangat penting? Antara sebab adalah negara-negara yang menggunakan selat ini adalah negara seperti Saudi, Iran, Iraq, UAE, Bahrain, Oman. Dan kebanyakan negara ini adalah pengeluar gas dan minyak. Dari segi anggaran, dalam satu hari 17 hingga 20 juta barrel lalu lalang dekat Straits of Hormuz. So maknanya 20% daripada supply gas dan minyak melalui tempat itu. Dan antara sebabnya adalah kebanyakan negara OPEC berada di Timur Tengah. Apabila ada cadangan untuk tutup the Straits of Hormuz, hari ini kita boleh nampak tiba-tiba harga minyak mentah dah start naik. Dan kita boleh nampak ramai orang dah start panik. Antara sebabnya adalah apabila supply untuk gas dan minyak merudum, apa yang akan berlaku adalah harga untuk gas dan minyak akan naik. Dan kenapa gas dan minyak sangat penting untuk ekonomi hari ini? Saya bagi contohlah. Andaikan kita pergi ke pasar raya dan andaikan kita nak beli ikan, kita nak beli beras, kita nak beli buah-buahan, ianya memerlukan transport. Dan transport ini memerlukan diesel. So kalau dunia kekurangan minyak dan gas, apa yang akan berlaku adalah inflasi luar kawalan.